Biasa tasa telur ni kalau kena salah pokok, dia akan berebak 2-3 pokok. Habis nampak satu-satu tu, nanti saya bagi budak buang. Ni ada nampak sepokok ni. Macam ni. Walaupun kita cabut, dia akan sini, korang orang 4 pokok. Tapi sekarang ni kita buang dulu. Dia biasalah macam ni, dia kena dah ni. Dia akan macam mati sepokok dia, mati. Tapi lebih kurang keliling dia tu je lah. Lepas tu kita buang juga. Buang sampai nak habis. Walaupun kita cabut, lepas tu korek masuk kapur lagi. Tapi sekarang ni tak ada. Sekarang ni Alhamdulillah nampak hasil tu ada. Dulu kita tak pakai, satu pokok kena. Ini 4 pokok mesti kena. Sekarang ni satu pokok kena, tak ada. Alhamdulillah. Beza, memang beza. Sekarang kita nampak memang beza. Saya kira baru 1% je. Dulu macam ni dah 2-3% dah rosak. Bila start sembuh ni kira macam baru 1%. Satu batah ni baru satu pokok. Satu pokok kadang tak ada pun. Kadang batah lain pun tak ada. Macam mana abang tengok. Ada tu. Batah tu ada satu, yang tu ada satu. Tu je. Biasa kita tanam dulu, pokok kecil macam ni tak ada buah lagi. Sekarang ni dah ada buah. Tapi buah tak bagi buah juga. Tapi abang tengok ni. Tengok bunga dah banyak lagi. Nak buang kan sayang pula. Jadi terpaksa yang ada kita kutip lah. Pagi tadi kita kutip dapat 20 kilo lebih juga. Saya seminggu, itu sekali je. Seminggu sekali. Jimat 20 ml. Ini baru seka 40 ml. Ni. Biasa kita pukul 5 kita sembuh. Sebab ulat ni dia makan malam. Dia bukan siang. Kita pukul 5, pukul 6 baru kita sembuh. Berbaloi. Sebab kita nampak hasil ke lumayan. Hasil tu okey, cantik. Pokok tu cantik. Dia punya pokok hijauan dia ke pun cantik. Pernah boh kata, pokok macam kurang lawa. Kita spray selalu. Seminggu kita spray sekali. Bila spray dia lain. Dia dah naik. Okey, saya sarankan. Sekarang ni saya dah cuba. Alhamdulillah. Jadi siapa nak, boleh try. Boleh cuba sama saya jugalah. Penyakit pun kurang. Hasil dia tu macam nampak cantik dah. Baru 3 kali saya guna tu. Bukan kata kita cakap kosong. Kita dah guna, lepas tu tengok pokok. Baru sebulan lebih. Dah keluar hasil lah. Sekarang ni kita cuba tong kecil dah berbaloi. InsyaAllah kita akan order tong besar.